InsyaAllah malam ini kita akan terus berbicara dalam Maulid at IKIM FM bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Joel, berkongsi bicara berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj, 7 maqam dalam mengenal Allah. Akan kita bicarakan seketika nanti. Rakan-rakan saya, adakah anda dah pun bersedia untuk sama-sama ikuti Maulid at IKIM FM? InsyaAllah kita akan terus bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz seketika nanti. Dan teruskan bersama-sama kami, dengarkan bicara ini dalam Maulid at IKIM FM. Di pilihan utama anda, IKIM FM. خير البرية نظره إلي الله ما أنت إلا كنز العطية الله خير البرية نظره إلي الله ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية الله خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية يا بحر فضلي وتجعلني الله جدني بوصلي قبل المنية الله حاشاك تغفل عنا وتبخل الله يا خير مرسل ارحم شاديا خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية الله خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية كم ذا أنادي يا خير هادي الله قصدي مرادي عطفا علي الله أغث محبا يشكوك خطبا الله وامنحنا قربا يا ذا العطية خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية الله خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية أغث محبا يشكوك خطبا الله وامنحنا قربا يا ذا العطية الله أهديك حبي صلاة ربي الله ما دام قلبي بالذكر حيا خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية الله خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية الله خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih saudara kita Akhi Faiz hafizahullah wa ra'ah, sidang pendengar Radio IKIM dan peminat rancangan Maulid at IKIM, rahimakumullah wa hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini kita bersama lagi membincangkan tajuk yang minggu lepas kita tidak selesai membicarakannya, iaitu Isra' dan Mi'raj, 7 maqam dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Para ahlul adwaq dan orang-orang yang melihat sesuatu itu bukan hanya pada zahirnya tetapi melihat pada batinnya, melihat rahsia perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini dengan penuh pengamatan. Kerana itu zahir baginda itu naik ataupun mi'raj dari langit pertama ke langit yang ketujuh. Mereka melihat itu sebagai suatu isyarat dan suatu rahsia yang kita boleh ambil untuk mengenal 7 maqam dalam mengenal Allah, seperti mana baginda menaiki langit pertama sampai langit yang ketujuh. Terus kepada rahsia kenapa Nabi SAW di langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam AS. Para ahlul adwaq dan ulama sufi mengatakan ini adalah maqam mengenal diri yang disebut sebagai maqam muhdith, iaitu maqam dari bawah kepada atas, iaitu dari maqam sufli bawah kepada maqam ulwi di atas, iaitu rahsia Nabi Adam itu adalah dipanggil Abul Bashar, bapa kepada seluruh manusia. Dan manusia yang awal sekali diciptakan Allah tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Adam AS. Maka untuk pertama sekali perjalanan ini, maka perjalanan roh manusia untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, pertama sekali mesti dia mengenal akan dirinya. Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama. Maka berjumpa dengan Adam, Nabi Adam adalah isyarat untuk mengenal diri dan mengenal rahsia diri. Kerana manusia mempunyai keajaiban, keindahan. Datang persoalan, dari mana datang semua kebolehan ini? Datang dari mana semua keindahan ini? Maka apa tujuannya? Kemana mahu pergi? 3 persoalan yang selalu mengiringi manusia itu lahir ke dunia. Min aina, dari mana, ila aina, kemana mahu pergi, walimada, dan kenapa. Kemudian dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla melalui Al-Quran dan para Rasul dan Anbiya, maka manusia mengenal bahawa mereka itu berasal dari air mani yang hina, yang jijik. Yang dahulunya manusia tidak ada tangan, tidak ada kaki, tidak ada kepala, tidak ada bentuk, tidak ada ilmu, tidak ada kebolehan. Allah Azza wa Jalla yang menjadikan semuanya. Allah dengan sifat rahmannya dan dengan qudrah dan iradahnya menjadikan daripada air mani tadi menjadi manusia yang sempurna. Seperti mana Allah mewujudkan Nabi Adam AS dengan kasih sayangnya, daripada tiada sesuatu, tidak ada apa-apa, menjadi manusia yang sempurna. Maka bila manusia sudah mengenal itu, dia sedar akan diri dan yakin akan dirinya sebagai seorang yang sangat dhaif, sangat faqir, sangat hina, serba kekurangan. Kerana kedhaifan dan kekurangan inilah insan itu tidak ada lain mengharap akan inayah pertolongan Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia. Ketika insan sudah mengenal akan kekurangan dirinya, maka dia nanti akan kenal akan Tuhannya. Maka inilah yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal akan dirinya, maka dia kenal akan Tuhannya. Di langit yang kedua, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Isa. Perjumpaan dengan Nabi Isa ini dalam pandangan ahlul adwaq, ahlul sufi disebut sebagai maqam arwah, maqam ruh.
Nabi Isa dikurniakan roh yang suci, Ruhul Qudus, lahir ke dunia tidak dengan bapa tapi hanya dengan ibu. Baginda dibagi mukjizat oleh Allah, boleh menghidupkan orang mati, boleh mengubat penyakit, meniup segumpal tanah menjadi burung. Baginda dinaikkan ke langit dengan izin Allah. Maka dalam maqam sebegini, kalau tadi maqam yang pertama sudah kenal akan diri, maka hendaklah bergerak kepada maqam yang kedua, maqam arwah, iaitu maqam mengenal siapa yang menggerakkan dan siapa yang mendiamkan kita, siapa yang memberi akan kekuatan, siapa yang memberi akan keupayaan. Tiada lain Allah Azza wa Jalla. Dengan roh kita bergerak, dengan roh kita mengangkat sesuatu, dengan roh kita mengambil sesuatu. Maka yang punyai roh itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itulah manusia zahirnya mengambil, tapi hakikatnya Allah itu yang memberi kuasa mengambil. Zahirnya manusia itu berbuat amal, tapi sebenarnya Allah Azza wa Jalla yang memberi kuasa untuk manusia berbuat amal itu. Akhirnya nanti kita akan kembali kepada yang berkuasa hanyalah Allah. Maka yang membuat sesuatu itu hanyalah Allah. Maka kita mengesahkan Allah dalam af'alnya. Semua af'al yang hakiki datang daripada Allah. Itulah namanya wahdatul af'al. Dalam pengajian ilmu tauhid, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Nabi Isa dikenal sebagai Nabi yang paling fakir. Fakir itu adalah maqam yang mulia bagi ahli tauhid. Kerana fakir itu sendiri berasal dan terdiri daripada 4 huruf. Fa, qaf, ya, ra. Fa itu adalah fana. Qaf, qana'ah. Ya, yardahu Allah. Allah rida padanya. Ra, ridwan ilallah. Dia rida kepada Allah. Sedangkan fa tadi fana. Maka dia lebur bahawa dia tidak punya kuasa apa-apa melainkan Allah. Hidupnya penuh dengan qaf tadi, qana'ah, bersyukur dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah. Maka kita melihat bahawa usaha, kekuatan, kepintaran, keilmuan itu semuanya datang daripada Allah. Cuma kadang-kadang kita sebagai insan biasa ini, kita selalu diuji dengan ainul athar. Ainul athar ini kita melihat seolah-olah kita yang punyai usaha, kita yang punyai kekuatan, kepintaran, kebijakan. Tapi sebenarnya itu miliknya Allah. Maka bila kita sudah ma'rifah kepada Allah, maka ainul athar itu akan menjadi ainul mawjud. Semuanya datang daripada Allah. Di langit yang ketiga, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf AS. Inilah disebut sebagai maqam jamalullah. Jamalullah, kecantikan Allah. Nabi Yusuf itu cantik rupa paras dan juga cantik akhlaknya. Kerana jamalnya Allah, Allah yang memberi kecantikan itu. Semua yang zahir, yang cantik, yang indah, yang menawan itu sebenarnya adalah Allah menterjalikan jamalnya ke atas semuanya itu. Kerana itu perhiasan yang cantik disebut jamalullah, keindahan Allah. Sedangkan kamalullah, kesempurnaan Allah, apabila qudrah dan iradah Allah itu sudah terpadu dan maka menjadikan sesuatu itu cantik. Insan yang tadinya mengenal bahawa dirinya dhaif, haqir, lemah, kurang, kadang-kadang bernafsu amarah, lawamah, punya syahwah yang rendah, sifat kebinatangan, sangat mengharap akan dihilangkan dan dihiasi Allah dengan kecantikan sifat Allah. Umpamanya berilmu itu sifat cantik, Rahman, pemurah dengan orang, Ghafur, mengampunkan orang, memaafkan orang. Maka kalau sudah dihiasi dengan semua ini, barulah boleh sampai ke maqam jamal, elok, dan layaklah dia menjadi khalifatullah. Seperti firman Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, aku sesungguhnya akan menjadikan di muka bumi itu khalifah, iaitu khalifah yang sudah dilengkapkan Allah dengan sifat jamalnya ini. Hada wabillahi taufiq.
ما بي من أمراض سقيمة ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولا يحرص عليها سوى عمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكر الله يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة تفكر في فناها ألا يلا بنظرة في كثرة عناها ألا يلا بنظرة وفي قلة غناها ألا يلا بنظرة بات مطلوبة لمن منها تهجر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر الله ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة لا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. Bismillahirrahmanirrahim. Pada langit yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam berjumpa dengan Nabi Idris. Ketika ini maqam itu disebut sebagai maqam jannah, syurga, dan maqam fana, mematikan diri. Maqam ini sangat penting sekali. Kerana apa? Kerana Nabi Idris dahulu pernah dirasakan Allah akan kematian dan baginda dimasukkan ke dalam syurga. Maka orang yang ingin berjualan kepada Allah untuk mengenal Allah, hendaklah dia mati dalam arti kata dia fana, dia mati dari segi mati maknawi, bukan mati hissi, bukan mati betul-betul, mati maknawi. Maka bermaksud mati di sini hendaklah dia mematikan semua nafsu amarahnya, iaitu nafsu yang cenderung kepada kebatilan, rasa tama, hasad, jahil, kedekut, ikut syahwat, pemarah. Demikian dia hendaklah mematikan juga nafsu sebelumnya, iaitu nafsu lawamah, iaitu cenderung berperangai jahat, ujub, rasa diri hebat, mengumpat, riya, zalim, dusta, ghaflah dan lain-lain. Kerana sebenarnya semua sifat kuat, mulia, merasa diri berkuasa, sifat mendengar, melihat, tahu, pandai, itu kalau orang itu masih merasakan dia yang punyai semua itu, sebenarnya dia belum lagi mematikan nafsu amarahnya. Sifat-sifat tadi sebenarnya sifat-sifat Allah. Maka orang yang merasakan dirinya punyai itu, maka sebenarnya dia sudah merampas sifatnya Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dia terhijab daripada memandang yang batin, kerana hatinya tidak dikurniakan nur iman. Sebab itulah kadang-kadang manusia kalau punyai akan sifat sebegini, dia beramal sia-sia. Dia berilmu malah memudaratkan. Umpamanya dia berilmu, dia riak dengan ilmunya. Amalan dia takabur, seolah-olah dia yang melakukan semuanya. Sebenarnya tidak. Kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula an ma'siyatillahi illa bi'asmatillah wa la quwwata ala ta'atillahi illa bi'aunillah. Tidak ada daya untuk kita tidak berbuat maksiat melainkan dengan protection, dengan asmah daripada Allah, dan tidak ada kekuatan untuk kita melakukan ketaatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Sebab itulah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq itu Nabi mengatakan,
Mutu qabla an tamutu. Naklah kamu mati sebelum kamu mati. Mati tadi mati maknawi. Wa man arada an yanzura ila al-mayyit yamshi ala wajhi al-ard falyanzur ila Abi Bakar. Barang sesiapa yang ingin melihat akan orang mati yang berjalan di atas muka bumi, ini mati maknawi tadi. Faiz dan yang lain-lainnya bukan mati betul-betul saya lagi semua takut hantu ke apa. Ini mati dari segi maknawi. Orang yang sudah berjaya mematikan nafsu ammarahnya, lawamahnya. Siapa? Falyanzur ila Abi Bakar. Maka lihatlah Abu Bakar. Dia berjalan hidup tetapi dia matikan akan nafsu ammarah dan lawamahnya. Masya Allah, tabarakallah. Orang kalau sudah sampai ke maqam ini, maka dia sudah sampai ke maqam yang kita sebutkan tadi, maqam jannah dengan maqam fana. Langit yang kelima, baginda berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Maqam ini disebut maqam mahabbah, maqam cinta. Kerana Nabi Harun sangat dikasihi, dicintai oleh umatnya. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana nak mencapai maqam mahabbah ini? Mestilah zahir dan batin itu bersih dan suci. Kerana Allah tidak menerima yang kotor. Hendaklah dibersihkan daripada sifat-sifat madhmumah. Kerana itu dalam pengajian sufi kita ada yang disebut sebagai takhalli. Kita kosongkan diri daripada sifat-sifat madhmumah, termasuklah nafsu ammarah, nafsu lawamah tadi. Kemudian dihiasi tahalli dengan sifat-sifat yang baik. Nanti Allah akan mentajallikan kebesarannya pada seseorang itu dan pada yang diciptakannya. Nah, untuk kita cinta, kita harus mesti kenal dulu Allah Azza wa Jalla. Kenal Allah itu dengan ilmu tauhid yang kita pelajari itu, mengenal akan af'al Allah, sifat Allah, asma Allah dan zat Allah Azza wa Jalla. Apabila kita sudah kasih Allah, Allah kasih pada kita. Bila Allah kasih pada kita, maka Allah akan membunuh hawa nafsu yang jahat-jahat tadi. Nafsu sidang hadirin, pendengar Radio Hakim dirahmati Allah dan sahabat-sahabat kami di konti ini. Nafsu itu tidak semuanya tidak baik. Nafsu itu yang tidak baik cuma dua sahaja, iaitu nafsu lawamah, ammarah dengan lawamah. Adapun nafsu mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, di atas itu semuanya itu nafsu yang baik. Karena itu hendaklah dididik akan nafsu itu. Naam, Allah kalau sudah menghapuskan ataupun membunuh hawa nafsu yang jahat itu, maka akan digantikan dengan hidayahnya. Harus kita faham, mahabbah cinta itu lebih tinggi daripada takut dan harap, khauf dan raja. Sebab cinta tidak mengharapkan apa-apa. Takut kerana takut neraka, harap kerana harapkan syurga dan keampunan. Adapun cinta Allah, maka itu tidak ada sebab apa-apa, kerana cintanya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang sudah cintakan Allah, maka yang payah menjadi senang. Sembahyang itu payah menjadi senang. Bangun malamnya payah menjadi mudah. Puasanya di siang hari yang terik itu menjadi mudah. Qiyamul lailnya, Masya Allah, tabarakallah. Baca Qur'annya, zikirnya dan sebagainya. Sebab sesuatu menjadi mudah kerana ia kasih pada Allah. Yang keenam, berjumpa dengan Nabi Musa, itu disebut sebagai maqam munajat. Sebab Nabi Musa bermunajat dengan Allah di Bukit Tur Saina dan berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Ketika itu orang yang munajat kepada Allah, dia merasakan dirinya lemah, tidak punya apa-apa. Allah yang berkuasa. Ketika itu dia sudah sampai kepada wahdatul af'al, iaitu Allah dalam af'alnya itu, semua yang af'al itu datang daripada Allah. Demikianlah juga kalam yang dia ucapkan dalam solat tadi, umpamanya pergerakan yang dibuatnya dalam solatnya itu semuanya datang daripada Allah dari segi hakikatnya. Kita tidak punya apa-apa kuasa. Kita ni macam radio, ya Faiz dengan yang lain-lainnya. Radio itu nampak saja besar badan dia, tapi kalau tak ada gelombang, mana mungkin dia boleh berfunction. Tidak di-connect dengan Swiss, tak boleh dia berfungsi. Demikian juga manusia dari segi hakikatnya. Alhamdulillah yang terakhir, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Ini namanya maqam tauhid, maqam yang paling tinggi dalam mengenal Allah. Orang ini sudah sampai kepada bukan saja wahdatul af'al, segala perbuatan itu datang daripada Allah,
malah wahdatul asma, wahdatul sifat, wahdatul zat. Dia tidak melihat lain dah dalam dunia ini, yang hakikinya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lain. Berkuasa cumanya Allah. Lihat saja Nabi Ibrahim sebagai seorang ahli tauhid, ahli fana, ahli tawakal. Baginda tidak takut dengan ancaman Namrud walaupun dicampakkan ke dalam api. Tidak takut. Ketika Allah menyuruh baginda menyembelih anaknya Ismail, Masya Allah, kisahnya sangat panjang sekali. Nabi Ibrahim ini lambat mendapat anak. Karena itu orang yang di luar sana yang barangkali diuji Allah belum dapat anak ataupun dapat lambat anak, bersabar sahaja. Nabi Ibrahim itu dikatakan ketika usianya, setengah riwayat mengatakan 80 tahun baru mendapat anak. Pun sedemikian, Masya Allah, kasih dengan anaknya, ditinggalkan lama. Dah bermesra dengan anak. Anak itu comel sekali, Masya Allah. Allah suruh sembelih. Siapa ayah yang sanggup untuk menyembelih anak sendiri? Ini bukan sembelih maknawi, ini sembelih betul-betul. Nabi Ibrahim membuatnya kerana Nabi Ibrahim yakin bahawa itu semua datang daripada Allah, mesti ada rahsia dan ada hikmahnya. Itu adalah kemuncak kepada maqam-maqam yang lain ketika kita sudah berserah diri bulat-bulat kepada Allah, semuanya kerana Allah, seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka itulah maqam yang paling tinggi, disebut sebagai maqam ma'rifah. Maka inilah antara 7 maqam yang dilalui oleh insan dalam mengenal Allah Azza wa Jalla, seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengembaraan zahirnya, zahir baginda dalam Isra dan Mi'raj yang sangat terkenal itu, naik langit pertama sampai ke langit yang ke-7. Mudah-mudahan kita mendapat pengiktibaran daripadanya. Hadza wa billahi taufiq. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. إن كلا زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أيا ليالي الرضا علينا عودي لأخضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الجدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي ذبت من الهجر والصدود. أنا الذي همت
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Alhamdulillah, saudara, dah pun kita dengarkan tadi alunan yang cukup indah qasidah malam ini. Saya putarkan untuk anda hiburan mendidik jiwa bersama kami dalam Maulid Ad-Ikim FM hari ini bersamaan 27 Rejab 1434 Hijrah, 6 Jun 2013. 27 Rejab, satu hari yang cukup istimewa dalam sejarah Islam, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan malam ini kita berkongsi topik bicara bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj, 7 maqam dalam mengenal Allah. Dan pun Ustaz kongsikan ke-7 maqam bersama-sama kita sebentar tadi. Alhamdulillah, rakan-rakan saya malam ini mungkin anda dah pun dapat catat ke-7-7-nya perkongsian Al-Fadil Ustaz pada malam ini. Dan kita kembali untuk dengarkan persoalan-persoalan kemusykilan rakan-rakan saya yang bertanyakan berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Dan pada malam ini mungkin ada di antara setengah kawasan yang mungkin menyambut sambutan Isra' dan Mi'raj ni, Ustaz. Dan mungkin ada juga segelintir pihak yang mengatakan sambutan Isra' dan Mi'raj ini bid'ah ataupun tak boleh dilaksanakan. Macam mana, Ustaz? Mungkin Ustaz ada pandangan. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Masya-Allah, tabarakallah. Sebenarnya akhi Faiz dan yang lain-lain, persoalan sebegini seringkali dilontarkan pada setiap tahun, malah saban tahun ada sahaja orang mempersoalkan tentang hukum menyambutnya. Kita katakan bahawa menggunakan kaedah lil wasaili hukmul maqasid, lil wasaili hukmul maqasid. Apapun cara ataupun tools, cara jalan pada sesuatu itu dilihat apakah tujuannya. Kalau tujuannya baik, maka insya-Allah perkara itu baik. Tujuannya tidak baik, maka dia tidak baik. Ma yuaddi ila haramin fahuwa haramun. Apa yang membawa kepada haram maka hukumnya haram. Wa ma yuaddi ila halalin fahuwa halalun. Apa yang membawa kepada halal maka ia halal. Maka secara ringkas sahaja, Al-Faqir ada menulis tentangnya di dalam kitab buku Khilafiyah. Kita mengatakan bahawa sejak dahulu lagi sampai sekarang ulama-ulama besar Islam membolehkannya. Kerana itu perkara yang baik sekali menyambut Al-Isra' wal Mi'raj itu sangat masya-Allah memberi impak yang besar untuk kita faham akan kisah yang sangat besar ini, kemuliaan Nabi mengatasi yang lain-lain. Di samping itu kita faham dan tahu bahawa kefarduan solat pada malam itu bukan suatu yang kecil, harus kita faham. Dan menyambutnya juga boleh memberikan rasa kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, dan ia menjadikan suatu peringatan yang berguna untuk kita. Maha suci Allah Subhanahu wa taala mengabadikan surah Al-Isra' dan cerita ini dalam Al-Quran. Ini masya-Allah Quran kita baca hari-hari. Kita menyambutnya barangkali sekali setahun. Orang yang baca Quran ni hari-hari baca Quran, hari-hari jumpa ini, seolah-olah Allah nak mengabadikan kenangan peristiwa yang besar ini dalam Quran yang sangat mulia. Mesti dan pasti punya rahsia yang sangat besar sekali. Itu dia Al-Fadil Ustaz. Mungkin selepasnya terjawab soalan-soalan daripada rakan-rakan kita yang
berkata perkara ini bid'ah dan sebagainya. Dan Ustaz juga dah menyebut tadi berkenaan dengan buku Ustaz Khilafiyah dan untuk rakan-rakan pendengar setia IKIM FM sebenarnya Jun ini kami di IKIM FM dengan tajaan daripada Intim memberikan hadiah istimewa buku Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul Khilafiyah persoalan dan penjelasan dalam kuis warna pagi. Jadi nak dapatkan buku Al-Fadhil Ustaz yang cukup istimewa ini berkenaan dengan soalan-soalan dan juga kemusykilan dalam masyarakat, insya-Allah anda boleh dengarkan Warna Pagi setiap hari Isnin hingga Jumaat bersama dengan rakan setugas Pian dan juga Siti nak dapatkan hadiah istimewa untuk kuis Warna Pagi. Okey, dan kita beralih untuk topik bicara kita sekali lagi, Isra' dan Mi'raj, 7 maqam dalam mengenal Allah. Dan soalan seterusnya berkenaan dengan apakah rahsia Isra' dan Mi'raj berlaku pada waktu malam? Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Masya-Allah, tabarakallah. Satu soalan yang sangat bagus sekali dan jarang kita mendengar perbahasan tentangnya. Cuma saya ingin peringatkan al-alimul allama al-muhaddith al-arif billah Al-Habib Al-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki menulis satu buku khas, faiz dan yang lain-lain tentang kemuliaan malam. Kerana banyak peristiwa besar berlaku pada waktu malam. Ambil sahaja contoh Nuzulul Quran. Itu penurunan Quran berlaku pada waktu malam. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sendiri berlaku pada waktu malam. Peristiwa insyiqaqul qamar yang sangat terkenal itu berlaku pada waktu malam. Munajat Nabi Musa alaihi salam berlaku pada waktu malam. Wa wa'adna Musa 40 lailatan, dan banyak lagi. Cuma saya mohon maaf tidak ingat sekarang Faiz apa nama kitab itu dalam bahasa Arab. Nanti insya-Allah boleh saja didapati dan diperolehi dari kedai-kedai berdekatan. Hadza wabillahi taufiq. Okey, dan soalan seterusnya mungkin boleh Ustaz kongsikan berkenaan dengan bacaan doa yang diajar oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diikuti oleh jin ifrit. Nah, masya-Allah. Doanya agak panjang, mudah-mudahan yang mendengar di luar sana dapat ikuti kita pada malam ini, boleh merakam ataupun boleh mencatatnya. Kalau tidak boleh saja cari insya-Allah dalam banyak kitab, dalam buku dan internet insya-Allah ada juga. Apa yang saya hafaz saya akan bacakan di sini, dan terjemahannya nanti agak panjang, boleh lihat dalam terjemahan buku dan sebagainya. Peristiwa ini berlaku ketika dalam satu perjalanan, ketika Nabi dan Jibril berjalan. Tiba-tiba mereka lihat ada sekumpulan seumpama jin di belakang itu bawa obor-obor yang menyala. Lalu Jibril bertanya, wahai Muhammad, apakah kamu tahu siapa mereka itu? Nabi mengatakan, wallahu alam, aku tidak tahu. Jibril mengatakan, yang itu adalah jin ifrit. Lalu kata Jibril, mahukah kamu kalau aku ajarkan amalan ataupun bacaan? Jika kamu membacanya maka seluruhnya nanti akan terbakar. Maka Nabi mengatakan, ya, saya mahu. Lalu Jibril membaca. Bacaan ini punyai versi yang berbeza dalam beberapa riwayat, tapi apa yang saya hafaz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما خلق في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. InsyaAllah siapa yang mengamalkan amalan ini, InsyaAllah Allah akan menjaganya daripada ketua kepada iblis, iaitu jin ifrit. Karena itulah mudah-mudahan kita boleh hafaz dan boleh diamalkan. Kalau kita rasa takut-takut, masuk bilik, maumang, bulu roma dan sebagainya, tafadhal membacanya. Kalau orang histeria, silakan membacanya. Nak menghampiri orang yang kena rasuk, kena histeria dan sebagainya, baca dahulu amalan ini. InsyaAllah amalan ini datang daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, hadis baginda. Dan asal doa ini adalah yang diajar oleh Malaikat Jibril alaihi salam.
Hadza wa billahi taufiq. Itu dia. Terima kasih Al-Fadil Ustaz berkongsi bersama-sama dengan kita pada malam ini. Semoga apa juga yang kami kongsikan, ada pun juga Ustaz kongsikan berkenaan dengan bacaan doa yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada anda rakan-rakan saya yang sempat merakam ataupun sempat catat dan sebagainya, insyaAllah kita boleh amal-amalkan bermula pada malam ini sehingga ke akhirnya nanti insyaAllah. Dan kita terus sambung bicara untuk Maulid IKIM FM. Pada rakan-rakan, topik bicara kita malam ini Isra' dan Mi'raj, 7 maqam dalam mengenal Allah. Teruskan setia bersama kami semestinya hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sebelum saya sampai kepada penggulungan dan khulasah kepada perbincangan tajuk Isra' dan Mi'raj, 7 maqam dalam mengenal Allah pada malam yang berbahagia ini, saya secara peribadi sebenarnya rasa terharu, terutama sekali dengan akhi Faiz kita sentiasa menemani saya lah pada setiap malam Jumaat sebegini. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya, akhi Faiz yang bersama kami dalam malam ini, demikian saudara pendengar, saudari pendengar Radio IKIM, terutama sekali rancangan ini, Maulid ini bertambah kita kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini suatu peristiwa yang sangat besar dan harus dan mestilah kita ingat dan kita kenang selalu, kerana ia suatu peristiwa besar yang sudah berlalu berlakunya, agar ia menjadi suatu kenangan dalam kehidupan kita, untuk kita dapat merencanakan apa yang akan kita buat masa akan datang dan menjadi pedoman untuk apa yang kita buat sekarang ini. Karena itulah peristiwa ini sangat besar sebenarnya dan sangat relevan sekali kalau kita menyambutnya dan memperingatinya. Kerana banyak rahsia-rahsia yang tidak mungkin untuk kita cungkil kesemuanya. Cukuplah kita mengatakan besarnya peristiwa ini sehingga Allah mengabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Isra' tentang peristiwa ini. Dan sangat istimewa sekali banyak peristiwa dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam Quran. Tidak satu pun dimulai dengan Subhana, melainkan dengan kisah Isra' dan Mi'raj. Sebab itu Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi layla, sampai akhir. Maha suci Allah. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menceritakan perkara yang sangat besar ini. Karena itu baginya dan padanya juga punyai rahsia-rahsia dan hikmah-hikmah yang sangat besar. Mudah-mudahan kita dapat mempelajari sesuatu daripadanya untuk kita berjalan kepada Allah dan mengenalnya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'afwu minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul berkongsi bersama-sama dengan kita malam ini untuk Maulid at IKIM FM dalam topik bicara Isra' dan Mi'raj, 7 maqam dalam mengenal Allah. Dah pun Ustaz kongsikan satu persatu sebentar tadi. Dan semoga rakan-rakan saya pada malam ini, saya juga kita beroleh manfaat bersama. Dan saya nak ingatkan pada anda, mungkin ada di antara rakan-rakan kita yang tak sempat nak ikuti Maulid IKIM FM ini, sama-samalah kita sebar-sebarkan ilmu ini bersama dengan mereka, insyaAllah. Semoga kita beroleh manfaat daripadanya dan semoga rakan-rakan saya pada malam ini dapat dijadikan panduan apa yang telah pun Al-Fadil Ustaz kongsikan, insyaAllah. Okey, dan Maulid IKIM FM berakhir di sini untuk minggu ini. Kepada anda, terima kasih atas kesetiaan anda sehingga ke akhirnya. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Saya Faiz Haji Osman. Assalamualaikum.